Kuis tajwid part 16. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Huruf nun sabdu perlu dibaca dengung 2 harakat. A. Salah. B. Betul. Jawapannya B. Betul. Seterusnya, apakah nama bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Alif Lam Qamariyah. B. Alif Lam Syamsiyah. Jawapannya A. Alif Lam Qamariyah. Seterusnya, di manakah makhraj huruf mim? A. Rongga kerongkong. B. Bibir. Jawapannya B. Bibir. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Mad wajib muttasil. B. Mad jaiz munfasil. Jawapannya A. Mad wajib muttasil. Seterusnya, huruf mim yang berbaris atas dibaca berapa harakat? A. 2 harakat. B. 4 ataupun 5 harakat. Jawapannya B. 4 ataupun 5 harakat. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kepada seseorang.